Hari ni kita berada dekat Taman Aman Perdana Kelang, Jalan 5. Ada sebuah rumah banglo nak dijual dengan harga yang sangat murah. Let's go. Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dalam channel YouTube Abang Hairul Your Dream Prop. Hari ni abang nak bawa korang tengok sebuah banglo 2 tingkat dekat Taman Aman Perdana Kelang, yang mana banglo ni merupakan sebuah banglo freehold nan bumi. Kat kawasan ni majoriti, abang boleh katalah majoriti 80% adalah Chinese, adalah 10% Melayu, lagi 10% India. Okey, korang boleh tengok kawasan sekitar dia. Macam ni, korang tengok belakang tepi. Jalan dia pun luas. Dia gated guarded community. Dia ada guard, ada apa semua. Bukan kawasan banjir. Dia Taman Aman Perdana ni dia bersebelahan dengan Bandar Bukit Rajah. Bandar Bukit Rajah kat sebelah sana tu. Kalau korang tengok end ujung tu, itu adalah Taman Bukit Rajah sebelah sana. Okey. Rumah banglo yang tersegam indah kat belakang ni, owner sekarang ni adalah owner Melayu. Jiran kiri kanan adalah Chinese. Macam abang cakap tadi, banglo ni dia punya keluasan tanah adalah 50 kali 80 kaki, dan dia punya binaan adalah 2,990 kaki persegi. Dia mempunyai 5 bilik tidur dan 6 tandas. Okey, let's go, kita masuk bahagian dalam. Okey, sebenarnya yang korang tengok ni, pintu pagar ni, pintu pagar dia boleh buka besar macam ni. Dia dah original ada auto gate lah, tapi sekarang ni condition dia dah tak boleh pakai, so korang kena buat lah balik, repair. Lepas tu dia punya bahagian garage dia ni, korang tengok owner dah buat tiles sampai ke depan sana. Kat bahagian sini boleh masuk lebih kurang 3 buah kereta lah. Di bahagian sini satu, dan bahagian tepi sini satu. So lebih kurang 3 biji kereta, dan kat bahagian luar tadi korang boleh parking lagi lebih kurang 3 buah kereta. So total 6 buah kereta. Dia ada pintu. Kat sini ada pintu kecil. Pintu kecil ni kalau tetamu, kalau tak nak buka main sana, pintu ikut pintu sinilah. Kat sini juga dia punya rumah sampah dia. Okey, kat bahagian tepi, kiri dan kanan, dia ada tanah 10 kaki. Jom kita review bahagian luar dulu. Ni bahagian sebelah kiri. Sebelah kiri. So kat bahagian tepi ni ada 10 kaki lagi tanah. Jom jalan sikit. So, kat dinding pun owner dah buat ada kemasan macam ni. Ni kemasan dinding dia macam ni. Lepas tu dia ada lampu juga. Memang nice lah, vibe nice. Lepas tu kat sini pun owner dah buat fully tiles. Owner dah tiles habis. Kalau abang beli rumah ni, so kat sini mungkin abang akan buat water featured lah kat sini. Sebab apa boleh buat water featured? Sebab dia kat sini ada satu pintu sliding door. Yang ini bukan orang cakap hall. Sini adalah bilik gas, yang ada pintu macam ni. Sekejap kita masuk bahagian dalam. Okey, kemudian ini kat bahagian luar dia. Kat bahagian luar, kat sini owner buat tempat sidai baju lah. Tempat sidai baju dekat sini. Sebab yang pintu ni dia terus akses ke bahagian dapur, bahagian laundry area. Okey, bahagian belakang ni, yang bahagi sini sampai sini, ni owner extend lah. Owner extend. Asal dia sampai kat bahagian tepi sini saja. Nanti kita masuk, kita tengok in detail. Okey, kemudian dia ada ruangan lah. Yang ini lebih kurang dalam 3 kaki.
Untuk yang ini memang syarat yang diminta oleh majlis lah, Majlis Diraja Kelang ni sekarang kan, Majlis Pembandaran ni dia memang cakap tak boleh extend habis, so dia kena ada ruangan untuk macam ni. Jangan takut, rumah ni dia ada approval untuk extension tu semua. Okey, ini bahagian luar dia, bahagian luar sebelah kanan. Korang tengok macam ni. Ni dia punya extension bahagian tepi ni, dia extend juga. Ni bahagian nanti kita tengok bahagian wet kitchen dia. Okey, ni kat bahagian sini masih ada ruangan tanah lah. So kat sini korang boleh tanam lah. Owner dah tebang dah pokok. Dulu dia ada pokok pinang yang tinggi tu. So owner nak jual, dia dah kosongkan dah, cantik, dah bersih semua, supaya bakal pembeli ni ada idea lah nak tanam dia punya landscape sendiri. Korang boleh lah beli pokok apa, korang boleh tanamlah dekat sini ikut kreativiti korang. Okey, kemudian di bahagian tepi sini, ini kat sini pun korang boleh buat kolam ke apa kan. Kalau tak nak buat water featured sebelah sana, kat sebelah sini pun korang boleh buat. Sebab ini dia ada pintu sliding door yang terus untuk ke bahagian dining area. Okey, kat bahagian depan sini, ni bahagian depan dia tadi, sebelah garaj tu, dia ada ni lah. Kat sini pun sama juga, korang boleh lah tanam pokok untuk landscape kat bahagian tepi sini. Okey, ini yang kat bahagian luar. Sekarang kita sambung kat bahagian dalam. Jom. Jemput masuk dan selamat datang. Welcome to rumah banglo yang cantik ni. Okey, dalam dia korang masuk je, korang terus dihidangkan dengan arch yang macam ni. Hiasan dia macam ni kan. So inilah foyer bahagian dalam dia. Korang masuk, inilah foyer bahagian tempat entrance tu. Kat sini korang boleh buat taruh sofa ke, tetamu datang terus boleh duduk kat bahagian sini. Okey, sebelum tu tadi kalau korang ada ni sikit, korang boleh buat kat sini lah. Korang boleh taruh korang punya tempat shoes rack kat bahagian tepi sini dan kiri kanan, boleh buat lah kalau korang nak. Okey, jom kita sambung review kat bahagian dalam. Okey, ini dia punya living area, mana ruang tamu dia. So whatever yang korang tengok, rumah ni owner dah touch up balik, dah refurbish balik. So condition dia boleh move in condition lah, semua terus masuk buat. Dia pun dah cat putih balik. Korang tengok dalam semua cantik. Tinggal lepas ni korang just touch up ikut kreativiti korang. Kalau kau tak nak pun terus masukkan barang, terus stay. Okey, jadi kabinet TV dah ada aircon kat bahagian sini, pun plaster ceiling. Kemudian inilah dia punya ruangan dining area dia. Dining area dia kat bahagian sini, macam abang cakap tadi kat awal video kan, ada pintu sliding door kat sana. Ini dia punya dining area. Okey, kat bahagian bawah sini dia ada 2 bilik, lepas tu ada 1 store. Store dia kat bahagian sini lah. Macam biasa mana-mana pun store biasanya dia letak bawah tangga lah. Kita tak tengok lah, dia basic standard bawah tangga. Kemudian ini bilik gas pertama. Bilik gas kat sini pun tadi ada dining area sana. So dia ada sinki kat sini, korang boleh cuci-cuci kat sini, touch up makeup sikit-sikit. Lepas tu korang boleh lah masuk. Ini dia punya tandas kedua. Okey, kemudian ini bilik tetamu pertama kat bahagian bawah sini. So bagi abang, bilik ni dia sesuai untuk macam kita punya orang tua ke apa kan. Ada family yang tu, dia boleh stay kat sini lah. Kalau mak ayah datang, kita boleh letak dia boleh stay kat sini. Sebab apa? Sebab dia ada pintu yang kat sini. Orang tua-tua sikit biasa dia nak perlukan, dia tak nak terkurung sangat kan. So dia boleh buka pintu ni. Dia dapatlah fresh air. Kalau mana dia nak tinggal dengan kita, kat bahagian sana tu kita buat garden sikit lah, tanam pokok supaya dia boleh lah pergi sana, apa orang cakap, sentuh tanah sikit lah, kan. Okay, bilik ni juga dilengkapi dengan aircon, kipas lampu semua dah ada lah basic. Tapi aircon jenis lama lah, masih berfungsi elok. Okey, kemudian ini dia punya bahagian kitchen. Kitchen dia dah ada 2. Original memang sampai sini saja, macam abang cakap tadi. Dia original sampai sini. Dia buat laundry asalnya kat sini, tapi dia dah extend bahagian belakang. Sekejap lagi kita tengok. Ni dia punya kitchen, dry kitchen pun dah ada
kitchen tabletop macam ni, tema color putih, dia kontra dengan baju abang kan. Kat sini pun ada lagi ruangan kat bahagian sini. Kalau korang rasa sana dia macam family, tempat makan tu macam kacau kan, dengan sebab nak naik tangga, so korang boleh buat kat bahagian sini. Ataupun kat bahagian sini korang boleh buat island table kat sini. Kat sini pun boleh lagi buat meja, buat yang meja makan yang bulat kat sini. Okey, jom kita sambung. Okey, kemudian kat bahagian bawah ni dia ada bilik kedua. Ini bilik kedua. Bilik kedua ni dilengkapi dengan tandas tersendirilah. Dia ada tandas kat bahagian sini. Bagi abang, bilik ni mungkin kalau korang ada orang gaji, korang boleh letaklah dia dekat sini. Dia boleh standard size, boleh masuk katil single bed, boleh taruh almari kat bahagian sana. Okey, jom kita sambung bahagian wet kitchen dia. Okey, kita pergi belah bahagian tepi sini. Okey, ini yang macam abang cakap tadi, dia buka lebih kurang 8 kaki lagi. 8 kaki ke 7 kaki macam ni. Ni dia punya bahagian yang extension dia. Ini adalah laundry area dia lah, kat mana owner buat jadi laundry. Mesin basuh di bahagian tepi sini. Kemudian dia boleh keluar ke tepi sini yang tadi kita tengok tempat sidai baju. Kemudian kat sini masih ada pelak, kat sini korang boleh taruh peti ais apa semua kan. And then dia buat tabletop panjang sampai ke sini. Dia panjang macam ni. So ada dua sinki sebelah sana, sinki sebelah sini. Kemudian kalau korang mana beli barang pasar apa, tak nak lalu ruang tamu, korang lalu sini. Terus masuk, boleh buat masak heavy kat sini. Kalau buat function pun just nice, memang cantik. Masak-masak kat sini, terus buat kat luar. Tapi ni korang taruh meja, kanopi apa semua kan. Memang menarik. Okey, itu je bahagian bawah. Jom kita naik bahagian atas lah. Okey, ini bahagian atas dia. Korang tengok dia original macam ni. Ni memang original standard developer punya. Kemudian dia ada tingkap yang besar macam ni lah. Tingkap dia sampai atas ni. Korang tengok. So pencahayaan dia sangat cerah rumah ni. Okey, kat bahagian atas dia ada 3 bilik, yang mana setiap bilik tu ada tandas masing-masing. Dan dia ada juga family area kat bahagian sini. Korang tengok, ini bahagian family area dia. Dia tingkap 1, 2, 3, 4. Memang cerah lah. Jom kita masuk bilik ketiga dulu. Okey, bilik ketiga ni memang sesuai untuk anak bujang korang lah. Untuk anak bujang korang. So dia luas. Kalau anak bujang 2 orang pun boleh duduk bilik ni. Boleh buat 2 katil bahagian sini. Katil 2 tingkat ke katil yang besar, korang boleh taruh sini. So dia boleh study 2 orang. Sini seorang, sini seorang. Ada 2. Dan dia ada rak baju pun sama, ada situ. Kemudian dia ada tandas kat bahagian tepi sini. Okey, kalau anak bujang kat bahagian sini, anak dara, dia duduk kat bilik bahagian sini. Ni bilik dia pun just nice, size standard macam ni. Ada ruangan kat sini. Sebab apa abang cakap sesuai tu? Sebab kat sini korang boleh buat tempat dia punya buat wardrobe dia kat sini. Lepas tu buat taruh meja solid dia dekat sini. Memang sesuai. Lepas tu korang tengok dekat bahagian tepi sini. Ni bahagian nak tingkap, dia ada balkoni sikit kat bahagian tepi ni. Balkoni tu untuk taruh aircon punya kompresor lah. Kemudian dia ada tandas kat bahagian tepi tu. Okey, jom kita review bahagian terakhir dalam rumah ni. Okey, ini dia punya bilik master. Korang tengok bilik master dia sini sikit. Dia high ceiling macam ni, tinggi atas. So pengudaraan dia tak krem lah. Memang orang cakap nice juga. Dia ada tingkap. Tengok tingkap ni pun sama juga macam abang cakap tadi. Dia boleh, tingkap dia pun tinggi sampai atas tu. Kan. Okey, kemudian bilik master ni yang best dia banyak tingkap. Cerah lah tingkap macam ni. Ada lagi tingkap bahagian sini. Dia saiz luas. Kemudian ada juga ni built-in wardrobe. Kalau korang rasa tak berkenan dengan ni, korang bolehlah tukar sendiri buat. Tapi bagi abang dia masih berfungsi elok lah. Masih elok lagi. Benda ada, buat apa nak buang kan, boleh guna lagi. Dan ini bilik master punya tandas. Siap ada bathtub. Okey, itu saja rumah ni punya tour. Sekejap lagi kita sambung dekat bawah.
Okey, kita dah habis tengok rumah bahagian dalam semua. Kalau korang betul-betul berminat, boleh kontak abang. Nombor dekat sini. Korang boleh kontak abang, call, WhatsApp. InsyaAllah abang akan reply secepatnya. Sekiranya korang tak puas nak tengok video ni, korang nak dapat gambar, nak dapat detail dia, korang boleh WhatsApp abang. Nanti abang akan hantar secepat yang boleh. Terima kasih pada semua yang dah tonton video ni sampai habis. Korang jangan lupa untuk tekan button subscribe dan simbol loceng. So korang akan dapat notification bila abang akan post video baru. Bantu abang juga untuk share video ni kepada lebih ramai nampak, supaya abang lebih semangat untuk review rumah lebih banyak untuk korang. Jumpa korang di next video abang yang seterusnya. Okey, ciao.